Okay, now kita move on kepada soalan seterusnya. Kali ni soalan ni dia ada eksponen dan juga ada ln. Okay, seperti yang tertera di skrin anda. Okay, so untuk di peringkat pembelajaran atau ulang kaji, saya ingat instead of kita selesaikan ni serentak macam tu, kita mungkin boleh bahagikan kepada dua segmen supaya korang tak terlalu overwhelmed. Okay, so let's say this is segmen yang pertama, manakala ni segmen yang kedua. So kita akan solve mereka secara berbeza-beza, kemudian kita gabungkan balik. Okay, so kita solve yang satu Roman dulu. So satu Roman adalah kita differentiate E 2x tambah 3y. Okay, so when we differentiate exponent, always remember untuk kita salin balik dululah. So kita ada E 2x tambah 3y. Lepas tu kita differentiate apa yang ada dekat atas tu, kuasa dia tu. So 2x akan jadi 2. 3y akan jadi 3. Tapi jangan lupa, every time we differentiate y, akan ada y prime. Okay, settle. Untuk segmen yang pertama, yang belah kiri tu, E 2x tambah 3y tu, inilah dia, hasil differentiation dia. Now we move on to number 2. Okay, so untuk yang nombor 2 ni pula, sebelum kita differentiate, kita boleh buat something untuk memudahkan lagi kita punya proses differentiation ni. Okay, so ni 2. Alright, notice that kita ada ln dengan xy kuasa 3 ni. Okay, so kita rujuk balik properties ln. Kalau kita ada log, kita cerita log lah lebih general. Kalau kita ada log A darab B, it can be written as log A tambah log B. Okay, so mengguna pakai kaedah ini ataupun properties ini, kita boleh rewrite balik equation ini menjadi, okay, x square kekal lah, dia tak ada beza pun x square ni. So kita akan dapat x square, lepas tu tolak. Okay, ini yang paling bahaya sekali. Sekarang ni kita akan pecahkan ni kepada 2 tau. So jangan biarkan dia begitu sahaja. Kita kena letak tolak, lepas tu kurungan. Okay, so kita ada kurungan dekat sini. Okay, ln xy kuasa 3 ni dia akan jadi ln x tambah ln y kuasa 3. Macam tu. Okay, kenapa penting? Sebab kalau kita tak letak kurungan, kita akan ingat ni memang tambah lah. Padahal sebenarnya dah tolak. Nampak ni? Tolak ni, betul ni pun jadi tolak. Okay, so sekarang kita buka kurungan. So bila kita buka kurungan, kita sebenarnya ada x square minus ln x minus ln y kuasa 3. Okay, dalam masa yang sama, bila kita ada ln ataupun log, kuasa tu boleh bawa ke depan. So saya juga boleh tulis ln y kuasa 3 ni sebagai 3 ln y. Macam tu. Okay. Okay, so bila kita differentiate x square minus ln x tolak 3 ln y ni, x square akan jadi 2x. Okay, lepas tu ln x akan jadi 1 per x. Okay, manakala 3 ln y akan jadi, okay, 3 kita tulis balik. Ln y akan jadi 1 per y. But don't forget, every time we differentiate y, akan ada satu term yang muncul iaitu y prime. Okay, so kalau kita tulis balik dengan cantiknya sikit, kita ada 2x tolak 1 per x tolak 3 per y, y prime. Okay, now we already completed the differentiation for left hand side and also the right hand side. So kita akan gabungkan mereka semula. Alright, now we have this. Okay, kena ingat, persamaan ni dah differentiate dah. So apa yang tinggal adalah just kita nak make sure y prime duduk di sebelah kiri. Okay, so untuk expression sebelah kiri ni, kita akan kembangkan dia. Okay, so bila kita kembangkan, kita akan dapat 2e 2x tambah 3y tambah 3y prime e 2x tambah 3y. Okay, so sebelah kanan tu sama je lah, cuma sebab tak muat. Okay, sekejap, tengok boleh muat tak. So tulis balik je. Tak muat. Okay, saya buat macam ni lah. Okay, janji korang faham lah. Okay, so sekarang we are going to gather all the y prime. Term-term yang ada y prime ni, kita akan bawa ke sebelah kiri. Okay, so kalau kita kumpulkan, kita ada 3y prime e 2x tambah 3y. Lepas tu negatif 3 over y prime tu kita bawa ke sana, dia jadi plus 3 over y prime. Sama dengan apa yang tinggal. So yang tinggal sebelah kanan adalah 2x dengan tolak 1 per x. And don't forget,
kita ada ni term ni. So kita bawa ke sebelah kanan, maka kita ada minus 2i 2x tambah 3y. Okay, so now we factor the y prime. So kita ada y prime. Okay, lepas tu kita ada 3i 2x tambah 3y. Lepas tu tambah, okay, sekarang ni tak cantik kan 3 per y. Kita naikkan y ke atas So kita ada 3y kuasa negatif 1. Macam tu. Okay, lepas tu belah kanan ni pun sama je. Cuma x tu pun kita cantikkan sikit lah. So kita ada 2x tolak x kuasa negatif 1 tolak 2i 2x tambah 3y. So now sebab tak muat, okay, kita ambil ni. Kita buat ke sebelah. Alright, so kalau kita selesaikan dengan meninggalkan y prime di sebelah kiri, maka tinggallah y prime sama dengan khusus sebelah kanan kita ada 2x tolak x kuasa negatif 1 tolak 2i 2x tambah 3y per sebelah yang ni tadi kita bawa turun ke sebelah, maka kita akan dapat 3i 2x tambah 3y tambah 3y kuasa negatif 1. Selesai. Okay, so if you notice dalam persamaan-persamaan example semua yang kita buat ni, the first hard part adalah sebenarnya kita nak differentiate dia, tapi sebenarnya yang second tu adalah algebra bila kita nak menyusun y prime tu kat sebelah kiri dan the rest tu bawa ke sebelah kanan. Okay, so itu kena hati-hati. Always double, triple check untuk supaya anda tak salah lah dalam dari segi bawa ke sebelah kiri, bawa ke sebelah kanan, kembang dan sebagainya tu. Okay, jadi sebagai penutup, kita tengok sikit kesimpulan Okay, bila awak ada differentiation untuk bila awak ada implicit differentiation untuk diselesaikan, nombor 1, okay, don't bother singlekan y di sebelah kiri. Okay, jangan buang masa untuk tinggalkan y term, y sahaja sebelah kiri, x bawa ke sebelah kanan, because it is literally impossible. Okay, so just differentiate directly macam tu saja guna kaedah implicit. Okay, lepas tu seperti yang saya bagi tahu tadi, every time we differentiate x, macam biasa kita differentiate, but y, when we differentiate y, kita akan differentiate seperti mana kita differentiate x, but every time kita differentiate y, kita akan ada term yang muncul sama ada y prime ataupun dy over dx. Depends lah soalan tu nak y prime atau dy dx. Kedua-duanya memberi maksud yang sama. Alright, so with that, saya harap apa yang saya kongsikan dalam beberapa episod untuk implicit ni dapat membantu anda study. So, kita jumpa lagi lah pada video akan datang. Bye-bye.